Alhamdulillah, setelah melalui beberapa proses yang berperingkat, akhirnya pati temu pauh kita berjaya hasilkan. Nampak tak ni? Dia macam agak-agak tu no. Ni tengah proses tunggu dia kering lah no. Jom kita flashback balik antara proses-proses yang perlu kita lalui untuk sampai ke peringkat ni. Setelah ianya dikisar hancur, ianya perlu disaring demi mendapatkan airnya sahaja. Kemudian melalui proses fermentasi selama beberapa hari untuk memisahkan kandungan air dan pati temu pauh. Kemudian pati tersebut perlu dimasak menggunakan api yang kecil. Kemudian ia perlu didiamkan di dalam wadah sehingga benar-benar kering dan siap sedia untuk diproses dijadikan serbuk temu pauh. Yang ni pati temu pauh apa? Dia jadi macam agak-agak. Nampak? Gitu. Macam agak-agak. Ni kita tengah proses tunggu dia kering dah no. Nampak? Ya, dia kena angin dia kering. Yang ni temu pauh kering no. Lepas tu temu pauh lah. Ni dia ni. Ni yang kita boleh proses untuk jadikan skrap, sabun skrap muka tu no. InsyaAllah nanti kita akan buat eksperimen juga. Okeylah, sekadar tu dulu. Harap bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.